Okey guys, ramai rakyat Malaysia yang dah terkena serangan jantung telah diberikan beberapa jenis ubat jantung untuk kebaikan mereka. Tapi ramai yang tak cakna dan tak aware berkaitan dengan potensi kesan sampingan ubat-ubat jantung ni. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan 5 potensi kesan sampingan makan ubat jantung ni yang anda perlu tahu sebelum anda start makan. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sadi. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, reason saya buat video ni adalah ramai pesakit yang stop ubat jantung ni apabila mereka mengalami beberapa kesan sampingan daripada ubat ni yang mereka tak expect dan tak jangka. Kita sebagai pesakit perlu faham apakah kebaikan dan keburukan sesuatu ubat sebelum makan. Apabila kita dah faham, barulah kita tahu apa nak buat sekiranya kita mengalami kesan sampingan tersebut. Jadi ubat jantung yang pertama yang saya nak kongsikan adalah ubat aspirin atau dikenali sebagai ubat cair darah. Ubat aspirin ni jatuh dalam kategori ubat NSAID ataupun ubat tahan sakit di mana fungsi utama dia adalah untuk mengurangkan risiko darah beku. Sekiranya darah beku berlaku di saluran darah ke jantung kita, maka kita akan kena serangan jantung, dan sekiranya dia berlaku di otak, kita boleh kena stroke. Disebabkan aspirin ni jatuh dalam kategori ubat tahan sakit, ia berpotensi menyebabkan masalah seperti gastrik dan juga masalah seperti pendarahan dalaman. Pendarahan dalaman ni boleh berlaku dalam bentuk ulcer dalam perut, gusi berdarah ataupun mudah lebam. Sebab tu doktor selalu bagi ubat gastrik sekali dengan makan ubat aspirin ni. Satu perkara yang kita boleh monitor whether ada pendarahan dalam perut kita atau tak adalah untuk monitor najis kita. Sekiranya najis kita bertukar menjadi warna hitam macam jalan tar tu, kemungkinan besar ada pendarahan dalam perut kita. Ubat jantung kedua yang kita nak tengok adalah ubat kolesterol ataupun ubat statin. Ubat statin seperti simvastatin dan juga atorvastatin diberikan untuk menstabilkan plak dalam darah dan juga mengurangkan kolesterol jahat. Antara kesan sampingan yang boleh berlaku adalah sakit-sakit badan ataupun dikenali sebagai myalgia. Kadang-kadang boleh jadi sangat teruk sampai pesakit nak bangun pun susah. Ada beberapa faktor sebab apa sesetengah pesakit ni lebih cenderung untuk kena myalgia ataupun sakit badan ni. Yang pertama, dia campur ubat darah tinggi dengan ubat kolesterol dengan dos yang tak betul. Yang kedua adalah sesetengah pesakit ni suka minum jus anggur, di mana jus anggur boleh interact dan mengganggu ubat kolesterol kita. Ubat kolesterol ni guys sangat-sangat penting. Walaupun ada minoriti orang yang terkena kesan sampingan ni, cepat-cepat maklum kepada doktor sebab doktor boleh ubah ubat ataupun boleh ubah dos. Ubat jantung yang ketiga yang kita nak tengok adalah beta blocker, contoh seperti bisoprolol ataupun metoprolol. Ubat lolol dekat belakang ni fungsi dia untuk kurangkan denyutan jantung kita supaya jantung kita ni boleh pump dengan lebih efisien. Sesetengah pesakit boleh mengalami rasa letih dan kurang bertenaga, ada juga yang ada masalah ereksi. Tapi jumlah pesakit yang mengalami kesan sampingan ni sangat-sangat kecil, majoritinya tak ada masalah. Dan ubat keempat yang kita nak tengok adalah kategori ACE inhibitor, contoh seperti enalapril ataupun perindopril. Ubat yang hujung-hujung pril ni pula, ubat ni sangat bagus untuk kawal tekanan darah tinggi dan juga untuk jaga buah pinggang, especially untuk pesakit yang ada proteinuria iaitu kencing berbuih disebabkan oleh protein. Ubat ni boleh reverse proteinuria dan kurangkan kebocoran buah pinggang. By far most common side effect yang saya jumpa untuk ubat ni adalah batuk kering. Batuk kering ni selalunya dia ambil masa 2 ke 3 minggu untuk develop dan dia tak ada kahak, dia tak ada demam, tak ada sesama. Usually lepas kita tukar ubat, batuk ni akan hilang, tapi kalau tak hilang, kemungkinan batuk ni bukan disebabkan oleh ubat ni. Dan ubat jantung yang kelima yang kita tengok adalah kategori nitrates ataupun ubat bawah lidah. Ubat jenis ni selalu diberikan kepada pesakit untuk standby sekiranya tiba-tiba dia rasa sakit dada. Ubat ni diletakkan di bawah lidah supaya dia boleh kurangkan sakit sementara pesakit nak ke hospital. Cara ubat ni berfungsi adalah dengan membuka saluran darah supaya oksigen boleh sampai ke jantung dengan lebih baik. Tapi downside ubat ni adalah dengan membuka saluran darah pesakit, ia boleh menurunkan tekanan darah dengan mendadak dan boleh menyebabkan pening kepada pesakit. Tapi kalau dah tengah-tengah sakit dada tu memang dia tak kira apa dah lah, memang dia akan ambil juga. Jadi guys, bila kita dah faham sebuah sedikit berkaitan dengan potensi kesan sampingan ubat-ubat ni, sebenarnya bilangan orang yang mengalami kesan sampingan ni sangatlah sedikit. Dan kalau ada kesan sampingan pun jangan risau, doktor boleh cadangkan ubat-ubat yang lain. Problemnya adalah apabila kita tak maklumkan kepada doktor dan kita ambil langkah untuk stop ubat itu sendiri. Sebab semua ubat-ubat ni telah disokong oleh pelbagai jenis kajian untuk mengurangkan risiko serangan jantung pesakit. Jadi guys, sekiranya anda ataupun keluarga anda mengalami kesan sampingan daripada ubat-ubat ni, cepat-cepat bincang dengan doktor anda. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hamba dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.